Selamat menduduki SPM tahun 2026 buat semua calon-calon SPM di seluruh negara, anak walaun ke, anak walanon ke, anak amdab ke, anak siapa pun, warga negara Malaysia. Saya doakan semuanya berjaya mendapat keputusan yang baik sebagaimana yang tuan-tuan usahakan. Tak kisahlah janji jadi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk negeri dan untuk negara. Penting penting pendidikan tu tuan-tuan. Tak jadi kaya pun tak apalah dapat ilmu tak semestinya kita jadi kaya. Tak kaya pun boleh hidup, boleh makan, boleh meraihkan hidup pun okey lah. Kaya pun mati juga, tapi kaya baguslah. Kita kena jadi orang Islam ni, kena banyak jadi kaya, jadi billionaire, jadi mati billionaire. Dengan kekayaan itu dia boleh buat perjuangan untuk menegakkan agama Allah, lagi baguslah. Tapi tak bermakna yang miskin itu tidak mampu menyumbang. Yang miskin, yang biasa-biasa pun boleh buat menyumbang untuk perjuangan. Yang penting lillahi ta'ala keikhlasan. Yang tu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ustaz-ustaz pun duk abang ke masjid, bersurau di YouTube dan sebagainya. Itu hanya Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Kita doakan semua orang dirahmati Allah dan berakhir mendapat rahmat Allah. Itu saja. Jadi penting, sangat penting anak-anak kita yang 17 tahun yang ambil SPM ini sebagai untuk menentukan masa depan mereka. Sekurang-kurangnya berbelah tahun mengaji, 6 tahun sekolah umum, 5, 3 ada 7, 6, 5, 11 tahun. Sekurangnya adalah JSPM. Ada JSPM pun okey dah. Kan kita mana ada semua orang dapat cemerlang, suri A plus dan sebagainya kan. Memang hariki. Orang yang pandai tu kurang, dia kembang, orang biasa-biasa tu banyak. Tak bermakna orang yang biasa-biasa banyak itu tak dapat cemerlang SPM itu akan gagal dalam hidup dia. Yang penting apabila hidup di dunia nyata selepas ala SPM, mereka menjadi warga negara yang produktif, yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kita berdepan dengan berbagai masalah dalam kehidupan bernegara dalam dunia. Bukan kata salah kerajaan, bukan salah pembangkang. Memang cabaran hari ini berbeza. Manusia makin berkembang, cabaran dakwah Islam makin berkembang, musuh Islam makin berkembang. Jadi tidak kita kena lahirkan insan-insan yang bijaksana untuk mendepani semua masalah. Dengan peperangan teknologi, dengan peperangan perdagangan, dengan pelbagai dakwah, dengan kepelbagaian perkembangan ilmu yang makin berkembang dari berbagai segmen, manusia makin menjadi tamak dan haloba, manusia makin menjadi pemburu kekayaan dunia dan berbagai. Jadi kita doakan semoga warga negara Malaysia menjadi warga negara yang mampu meletakkan negara ini dalam keadaan aman damai, kekalkan perpaduan, saling menghormati, patuh undang-undang, dan jenayah-jenayah yang terkait dengan sikap manusia itu dapat dikurangkan, memastikan negara kita ini aman makmur dan selamat sejahtera di mana pun kita berada. Jangan salahkan orang, tak perlu pun salahkan siapa-siapa pun setiap musibah yang berlaku. Jangan menjadi pakar menuding jari. Jadi saja nak komen lah. Semua orang salah, kita yang betul. Aduh. Letih. Ada orang menjadi terpaling pejuang bangsa. Ada orang hanya dialah satu-satunya pejuang bangsa. Tak apa, tak ada salah pun nak jadi pejuang bangsa, tapi kan dengan cara yang betul, cara yang benar. Yang pertama, lahirkan dari rumah kita orang yang terpelajar, orang yang berilmu, orang yang ada kefahaman. Kalau daripada semua rumah Melayu Muslim di Malaysia ini melahirkan orang-orang yang sebegitu, tuan-tuan, kita tidak ada masalah untuk berdepan dengan apa jua halangan dan rintangan mendepani masa yang mendatang. Yang penting, lahirkan orang yang berilmu daripada sebuah keluarga. Jika setiap keluarga Muslim Melayu itu membina
kekeluargaan yang hebat, anak-anak yang berdisiplin, anak-anak yang bijaksana. Termasuk saya lah, bukan saya cakap tuan-tuan, termasuk saya lah. Saya pun sama lah. Saya pun ada kekurangan dan sebagainya. Nak ceritanya, saya pun bertanggungjawab sebenarnya dengan tuan-tuan. Kita ada kelemahan. Dan nak mendidik anak zaman moden hari ini satu benda yang sangat mencabar. Kalau tidak diuruskan dengan baik, Allah Akbar, cabarannya sangat luar biasa. Dengan dunia maya yang ini, kita pun tak pasti bagaimana nak mendepani dengan cabaran-cabaran yang ada di hari ini. So, kalau kita dan menjadi kewajipan setiap ibu bapa, termasuk saya, termasuk saudara saya, atau siapa juga itu membentuk keluarga masing-masing. Kalaulah semua itu berlaku dengan baik, tuan-tuan, amanlah negara ini. Jadi masalahnya, the big problem, kita selalu menyalahkan orang. Tetapi yang melahirkan manusia itu daripada rumah-rumah yang ada di tanah air ini. Yang melahirkan masyarakat itu adalah anak-anak, manusia-manusia yang lahir daripada sebuah rumah. Dia lahir menjadi sebuah komuniti. Daripada komuniti membentuk masyarakat. Daripada masyarakat membentuk sistem sebuah negeri. Daripada sistem sebuah negeri membentuk sistem sebuah negara. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau semua institusi kekeluargaan itu melahirkan orang-orang hebat. Kan? Semua orang, tuan-tuan melahirkan semua hebat-hebat ni. Orang yang patuh undang-undang, orang yang respect undang-undang, orang yang ada ilmu, orang yang produktif, orang yang tabah, orang yang gigih, orang yang tidak kecoh orang yang tidak kencing orang. Generasi baru kan, kita dulu dah buat salah juga, saya pun buat salah banyak. Hari ni, kita cakap hari ni. Jadi cuma saya nak beritahu, apa yang ada dalam masyarakat bukan berpunca daripada PMX. Apa yang ada dalam masyarakat tidak ada kaitan dengan Zahid Hamidi. Apa yang ada dalam masyarakat tidak ada kaitan dengan Presiden PAS. Ada dalam masyarakat tidak ada kaitan dengan Sanusi. Tuan-tuan, betul dari segi politiknya kita berbeza dengan mereka, tapi apa yang ada dalam masyarakat tentang kita. Jangan salahkan pimpinan, tuan-tuan. Kalau yang ada dalam masyarakat itu kita lah, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, 43 orang ni yang puluhan ribu ikut dengar provokasi dan live TikTok. Tuan-tuan. Jadi, membina kemarahan, membina naratif, membina sentimen itu tanpa berlandaskan fakta, satu benda yang sangat merugikan. Jangan terperdaya dengan media sosial ini yang digunakan oleh berbagai orang, berbagai cara untuk mencari pengaruh, untuk mencari sumber pendapatan, untuk membina kekuatan pribadi, atas sebab-sebab dia bekerja dengan tokoh-tokoh tertentu. Tak adil lah bagi diri kita. Kita merosakkan diri kita kalau kita terpedaya, terikut-ikut dengan watak-watak yang sebegitu. Dan akhirnya, kita melahirkan sebuah masyarakat yang mudah terpedaya dengan adu domba. Kita melahirkan masa depan anak-anak muda yang tertarik pada bicara premanis tanpa melihat susuk yang bercakap itu tentang ilmu yang mereka miliki, tentang kepakaran yang mereka miliki, tentang sumbangan mereka, tentang banyak perkara yang perlu dinilai untuk kita jadikan siapa-siapa pun untuk kita mendengar setiap ceramah, setiap ucapan-ucapan yang dizahirkan secara terbuka di media sosial. Jadi balik kepada pokok pangkalnya, ilmu itu penting, bijaksana itu penting. Untuk menjadi orang berilmu, kena belajar. Untuk jadi orang ilmu, kena banyak juga membaca, kena membaca. Bukan dengar, buka live TikTok 3-4 jam, dengar daripada orang yang cakap tentang sesuatu perkara untuk burukkan orang lain, dan latar belakang pendidikannya pun kita tak tahu. Kepakarannya pun kita tak tahu. Rugi ya kita. Membuang masa, membuang tenaga, dan akhirnya merosakkan masyarakat. Kita melahirkan orang-orang yang suka condemn orang, suka hina orang,
suka menafikan kebaikan orang, suka nak fitnah orang, suka buat cerita-cerita separuh masa dengan tujuan untuk dapatkan laba-laba yang tertentu. Dan akhirnya masyarakat yang terbentuk sebegitu, bukan saja Anwar Ibrahim rugi, tak ada kaitan pun Anwar Ibrahim tak rugi pun dia dah 78 tahun. Tuan Guru Haji Hadi pun tak rugi apa, dia pun dah 80 tahun. Seping kuat, saya malah nak sebut kan seping kuat macam mana. Saya pun ada benda yang apa boleh cakap. Kalau cakap tentang streaming politik tu kan, saya pun boleh cakap tanpa bukti, nak cerita tentang memburukkan kepimpinan tanpa asas yang munasabah, memburukkan orang yang sekurang-kurangnya pernah berada dalam kepimpinan. Sebab tu masa mengaji, kena mengaji betul-betul, kena belajar betul-betul, kena rajin hadir sekolah, kena banyak tiba aktiviti sekolah, kena orang yang dengar pandangan daripada cikgu-cikgu yang mengajar kat depan. Jangan bila dah besar baru nak belajar, umur dah 20, 30, 40, masalah. Amalkan rajin membaca. Kalau tak baca nak datang ilmu macam mana? Baca jangan baca sebari dua bari. Bacalah banyak sikit. Beli surah Abah Rakah pun tak apa. Seminggu sekali pun tak apa dah, malas baca pun. Surah Abah Rakah pun tak apa tuan-tuan, bukan masalahnya. Bacalah surah Abah Rakah pun, saya pun baca. Dia tak ada masalah pun. Ini tak nak baca pergi nganga. Dengar orang memohong. Aduh. Saya lucu macam ni tuan-tuan Saya jarang nak percaya ke orang. Yang pertama saya tengok orang tu dia perwatakan yang mana, cara dia berhujah macam mana. Kemudian keilmuannya macam mana. Kalau tolak PHBN pun, kalau kita nak bagi dekat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, tak hebat pun tuan-tuan. Kalau kita nak bagi kat Amirullah Zainuddin sebagai calon Perdana Menteri, Allah, betul lah dia boleh jadi. Siapa pun boleh jadi kalau dapat sokongan majoriti ahli dewan rakyat. Tapi lah, saya nak cakap macam mana lah semua tu, masa dia duduk dalam UMNO pun bukan tokoh-tokoh yang nak diangkat jadi calon Perdana Menteri pun. Kita duduk nantilah puluh tahun biar cerita tentang pendidikan SPM tu jadi pastikan esok bangkit awal 7.20 masuk Dewan Periksa, jawab dengan baik. Dulu kita dulu kan, masa saya kecil dulu kalau nak ambil UPSR kan, ambil periksa hujung tahun mak pak kita tuan-tuan dulu kan, proses Islamisasi baru berkembang tahun 80-an 70-an kan, Islam baru lepas kita dijajah, kita baru merdeka. Tok Guru tu orang belajar negeri pergilah Pondok Ustaz Karya, pergi pondok Ustaz Tok Guru Tuan Haji Dak, Tuan Guru Haji Aziz, ludahlah mulut. Bawa pensel, bawa ayat penerang, bawa pemadam, pergi jumpa ustaz-ustaz Tok Guru. Saya ingat lagi pergi jumpa Tok Guru arwah Tuan Guru Haji Ustaz Tok Guru Haji Dak di Pendang.
Kalau Tok Wajib tak ada, Ustaz Tok Wajib tu Aziz buat ayat untuk bagi terang hati. Kan orang tua-tua dulu kan, dia pun tak ada ilmu. Mak pak kita zaman dulu kan, lepas zaman penjajahan baru merdeka dan sebagainya, pergilah rumah Tok Guru, rumah di Jeneri, rumah Pondok Tak Karya, Tuan Guru Haji Mak Lala. Kemudian pergilah ke Tuan Guru Haji Mak Nahu di Pulau Berih, Pondok Pulau Berih tu tuan, dari petani buka pondok di Pulau Berih. Kemudian pergi Tok Guru Haji Dak, Tok Guru Haji Aziz, buat ayat penerati, buka mulut, hambuhlah mulut. Saya pun pernah dihambuhlah mulut masa sekolah rendah oleh Tuan Guru Haji Dak, pendang. Setiap kali periksa hujung tahun, mak pak pun pergilah jumpa. Begitulah tuan-tuan. Tapi perubahan zaman telah berlaku. Orang makin berkembang, orang makin banyak berilmu. Keadaan itu dah kurang berlaku. Oh, salam hormat dari DAP Malaysia Madani. Terima kasih. Bang Indah, mohonlah kopi. Tak apalah, parti apa pun tak apalah. Janji buat baik untuk negara. Parti itu alat. Pilihlah tuan-tuan. Mana yang tuan-tuan rasa terbaik. Kalau mufti kata keluar satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, ataupun ada fatwa daripada Perdana Negeri yang mengatakan tuan-tuan tidak boleh lagi undi parti A, kerana parti A ni terkeluar daripada kita punya untuk boleh memberikan mudarat kepada negara ini, pada masyarakat, pada agama. Tak apa, tuan-tuan jangan undi parti mana parti itu sebab. Kalau ada pandangan sebegitu, tak boleh undi parti Pakatan Nasional, tak boleh undi Barisan Nasional, tak boleh undi Pakatan Harapan. Tak apalah, kita akurlah. Sebab kita ni orang yang akur pada pihak yang bererti agama. Kalau ada fatwa, ada pandangan yang sebegitu. Tapi sampai hari ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Yang kata tak boleh undi Pakatan Harapan, yang kata tak boleh undi Pakatan Nasional, yang kata tak boleh undi Barisan Nasional. Cuma ada garis panduan kita untuk memilih pemimpin. Tuan-tuan gunalah garis panduan itu dan faham betul-betul bagaimana nak memilih pemimpin yang mampu, yang kompetensinya baik, yang berkeupayaan untuk memimpin, sihat tubuh badannya, cerdas akalnya, mampu pegang amanah negara dengan baik, mampu membawa pembangunan untuk negara, mampu melaksanakan perkara yang baik untuk agama. Gitu. Mampu memimpin negara, melahirkan keamanan. Dan pada masa yang sama mampu membawa kebaikan. Mampu memastikan Islam itu didakwah secara bijaksana. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan macam kita pergi motong getah. Memimpin negara bukan macam kita pimpin AJK PIBG. Bukan sama kita pimpin di PBT. Bukan sama macam kita pimpin syarikat-syarikat ataupun persatuan NGO-NGO. Kalau kita pimpin satu persatuan, kita fikir pasal kita saja. Tak apalah, nak share kan, nak apa pun tak apa. Kalau buah fikirannya boleh mendatangkan mahal, tak apalah. Kita kalau itu dah pilihan orang, kita tak boleh tolak kan. Orang dah pilih, kita terima lah. Tapi kita ada pandangan kita. Bagi orang yang nak memilih sebegitu, terpulanglah. Kita tak hina lah. Tetapi untuk jadi pemimpin, yang pertama kena sihat tubuh badan. Yang kedua, akalnya yang sempurna. Yang ketiga, orang yang amanah dan jujur, melaksanakan dakwah Islam. Seorang yang beriman dan bertakwa, mampu menguruskan negara dengan baik. Itu penting tuan-tuan. Sihat tubuh badan, bijaksana, mampu membuat keputusan yang kritikal untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Itu penting. Mampu menjaga amanah negara dengan baik, mampu menjana pelaburan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, mampu menyediakan sumber pendapat, mampu menyediakan sumber makanan untuk rakyat negara ini di saat negara makmur, di saat negara dilanda musibah, di saat negara dilanda derita.
mampu menyatukan hati-hati rakyat Malaysia untuk menjadi warga negara yang baik. Tapi kalau pimpin geng kita saja, ambillah kan. Ambillah siapa yang ada. Saya cuma cakap je. Daripada apa yang saya dengar di kuliah-kuliah, di masjid, di surau, di universiti, di sekolah, itu yang orang selalu cakap pun. Pakar-pakar motivasi pun cakap benda gitu juga tuan-tuan. Tapi kalau orang pandai agama, dia ada belajar yang tu, dia lagi baik lah. Dia ada dalil, dia ada sumber rujukan. Kita tak boleh kita boleh kalau sembang sama, tapi tempat terbuka macam ni kita taklah semampu itu untuk apa kita berhujah. Sebab kita bukan ada kepakaran untuk gunakan dalam sewenang-wenangnya. Dia ada cara dia ada kaedah dia, dia ada peraturan dia ada disiplinnya. Bukan sewenang-wenang semua orang boleh menyatakan begitu. Jadi tamat topik tentang SPM itu, tentang banjir. Dua benda yang ada kaitan sekarang ini, musim hujan, jaga anak-anak tuan-tuan dengan baik, gerak awal, jangan salahkan orang kalau anak tidur lewat, salah kita. Jangan salahkan pengawas peperiksaan, jangan salahkan cikgu tak telefon, jangan salahkan motor tak ada angin, jangan salahkan motor pagi esok baru nak bubuh minyak, pagi esok baru motor nak bubuh minyak, malam ni Pok ronda pergi sembang kedai kata minyak tak bubuh, esok nak hantar anak sekolah. Esok sekarang minyak ni kena pakai IC, esok lupa pula IC, bila tak boleh tekan IC marah pula pada Anwar Ibrahim. Malam ini bubuh minyak tak siap, beli minyak tak siap, pastikan minyak motor tu ada, esok nak hantar anak sekolah. Pagi esok kalau kelang kabut, tertinggal IC, kamu maki Anwar Ibrahim pula, ini haram jadah punya yang mau pelang. Aku nak bubuh minyak IC pun tak ada. Tak ada pakai IC. Ini orang nak pergi periksa, ni anak nak pergi periksa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Marah pula. Puncanya daripada kita. Kita yang malam ni dah patut sedia pun. Esok kelang kabut, minyak motor tak ada, nak naik motor dengan anak, hujan pula tu. Lepas tu marahlah Anwar Ibrahim. Apalah minyak ni IC tak payah pakai. Kita pun terlupa kat rumah. Nampak tuan-tuan? Rentetan-rentetan itu sebenarnya hari ini berlaku dalam masyarakat. Setiap perkara yang berlaku, dia tak fikir kata dia tu buat salah. Saya pun sama kan tuan-tuan. Kita tak fikir bahawa kita ada buat satu kesilapan, kita careless, kita lalai. Bila berlaku satu musibah, kita salahkan orang lain untuk melindungi kelemahan kita ni. Dan orang yang paling disalahkan itu Anwar Ibrahim lah. Sebab dia Perdana Menteri Malaysia, berak tarik keras pemarah Anwar Ibrahim. Kemudian orang langgar lampu isyarat, kemelangan, pun salah Anwar Ibrahim. Kemudian muat lori barang banyak, JPJ nak buat satu undang-undang supaya rakyat Malaysia ni patuh undang-undang, ikut peraturan, pun marah. Kalau lori muatan banyak, berlaku musibah kerana tak ikut peraturan, kemelangan hingga meragut nyawa, salah juga JPJ, salah pula DAP. Jadi apa benda sebenarnya ni orang Malaysia ni, sebahagian daripada rakyat Malaysia ni nak sebenarnya ni, dalam kita proses untuk menuju kepada sebuah negara yang bertamadun, negara yang berundang-undang, masyarakat yang menghormati orang lain, masyarakat yang bijaksana, masyarakatnya yang harmoni. Segala usaha untuk ditambah baik tentang perkara itu semuanya ditentang. Jadi kita pun tak faham. Orang buat suruh ambil lesen minyak rasona melaksanakan budi 95, betul lah. Hak dia 300 liter. Kemudian ada IC warga negara Malaysia. Dan gunakan satu pendekatan lesen itu sebagai satu kaedah untuk mendidik. Pun marah. Tapi bila tak ada lesen, berlaku sesuatu di luar. Jangan dia kata, apalah kerajaan ini. Sepatutnya kamu buat lesen memandu. Ajar anak-anak muda ini supaya ambil lesen. Dengan lesen ini supaya nak didik negara ini ikut peraturan. Bila tak ada lesen, berlaku sesuatu di jalan raya, salahkan Anwar Ibrahim juga. Salahkan kerajaan yang mentadbir juga. Apa ni JPJ, Kementerian Pengangkutan ini? Bila berlaku, saya nak claim kat siapa? Dah lah berlaku. Memanglah kemalangan itu musibah.
kemalangan itu dugaan, kita redha. Tetapi yang nak disampaikan itu tentang sikap kita masyarakat hari ini, dia tak faham. Bila berlaku sesuatu, yang pertama, bila tiada lesen menimbulkan banyak masalah, nak claim insurans, syarikat insurans pun berbagai-bagai, kemudian kena pergi hospital, kos di hospital lagi, kos rawatannya lagi, berbagai masalah rentetan daripada kealapan kita. Bila orang nak buat benda baik untuk membina negara ini, untuk didik masa depan negara ini, untuk melahirkan generasi yang matang, yang cerdik, yang bijaksana, yang bertamadun, yang ada ilmu, yang patuh undang-undang. Zaman kita dah buat silap. Takkan benda yang kesilapan kita hari ini, kita penakan, kita membuat, kita nak biarkan generasi yang akan datang ini sama macam kita. Ini tak bagi faham, betul. Jangan sampai bini period pun marah Anwar Ibrahim. Mampus kalau macam tu. Letih lah. Lepas tu guna media sosial untuk menganjing orang. Guna gambar orang ni, guna gambar orang ni, guna gambar orang ni. Kalau tak ada gambar orang pun motor macam aku tu. Tu motor aku tu. Kenapa nak guna gambar orang? Kenapa nak menganjing orang? Apa yang kamu dapat sebenarnya? Tak ada nilai langsung lah tuan-tuan. Apa dah? Sponsor apa belah-belah tengah. PAS pun dia buat macam tu. PAS di kampung aku pun dia buat macam tu. Dari dulu dia belah tengah. Hoi. Sebenarnya, dia dulu dia mula-mula 5 orang. Lepas tu dia pakat sama dia masuk dalam komuniti. Dia laga-lagakan orang, dia laga-lagakan orang UMNO. Lepas tu orang UMNO berkelai masuk PAS. Kemudian dia masuk pula dalam JKNU, dia buat dia laga-laga ke orang, pecahkan masyarakat dia masuk jadi ahli. Dan begitulah proses dia berkembang tuan-tuan di kampung-kampung. Yang memecah belahkan itulah politik tuan-tuan. Sebab politik itu tak payah mohong lah. Matlamat menghalalkan cara itu ada juga dalam PAS dan digerakkan oleh PAS pun. Saya tak kata UMNO, tak ada, UMNO pun ada. Benda yang sebegitu. Tapi PAS tak payahlah mengaku mulia, dia tak buat benda itu. PAS pun buat, UMNO pun ada. Tapi itulah di antara proses-proses yang PAS laksanakan daripada di kampung-kampung, termasuklah di Sik, di Jeneri, di Belantik, kawasan Ulu Kedah ni, tuan-tuan. Jadi tak payahlah nak kata parti PAS itu terlalu mulia untuk dibangga-banggakan semua dan sebagainya. Kakak kampung. Dia gunakan pulau. Dia boleh pulau tuan-tuan. Tapi satu je, dia orang semangat kental, dia orang tu luar biasa. Itu tak boleh nafikan lah. Semangat kental tu tuan-tuan. Dia punya dari segi data Rafizi. Ikutlah Rafizi kata tak ada rasuah. Tapi saya ni benda yang terkait itu saya sangat tidak bersetuju kalau dikatakan tak ada rasuah, sebab rasuah pilihan raya itu satu benda yang tak masuk akal apabila mahkamah di Kemaman dan Terengganu itu membuat penghakiman bahawa terkait dengan salah laku untuk beli untuk menang pilihan raya, menjadi pemimpin dan untuk mentadbir negara, itu juga satu benda yang tak masuk akal tak masuk akal yang tidak boleh diterima. Jadi, media sosial ini, kita nak tanya apa kebaikan SG4. Waalaikumsalam. Naiklah cerita kat saya bahawa kami di Kelantan 30 tahun sebagai satu role model pentadbiran Islamic State telah buat begini. Jadi seluruh negara, seluruh kepimpinan di seluruh dunia ini perlu tengok pentadbiran Kelantan ini satu model pentadbiran yang unggul. Yang paling terbaik di muka bumi. Tunjukkan. Tahun 80 ni buat ni, tahun ni penambahbaikan yang telah kami laksanakan atas kapasiti kuasa yang kami miliki sebagai sebuah kajian negeri, bidang kuasa yang kami miliki, kami telah laksanakan ini. Dan hari ini kami telah melahirkan tokoh-tokoh, kami melahirkan cendekiawan yang cukup baik.
Silakan tuan-tuan, tak ada masalah. Siapa nak naik? Nak bagi info kat saya. 5 minit, 10 minit. 10 minit siapa saya tawarkan ruang ini untuk orang naik kat room saya, cerita tentang kehebatan SG4 tu, 30 tahun Kelantan, 8 tahun Terengganu, 5 tahun Kedah, Perlis tak apa, baru lagi saya tolak ke tepi. Perlis dia pun negeri yang paling sumber pendapatannya terhad, kecil tak apa, saya tak ada masalah. Perlis tu biarlah kita tolak ke tepi. Buat masa sekarang. Kita tak boleh lah condemn Perlis sangat, dia baru lagi tahun ni saja, negeri dia pun pendapatan pun tak banyak, kita pun faham, kepengantungan dia pada bidang persekutuan pun terlalu tinggi. Tak apa, tak ada masalah. Tapi negerinya kita bincang kemudian. Negeri 4 negeri ni tuan-tuan, 3 negeri ni, apakah satu bentuk pentadbiran yang yang wow factor, satu benda yang boleh menyumbang, kita jadikan role model dari segi ekonominya, dari segi pendidikan dakwah Islamnya, dari segi pelaksanaan PBT-nya yang moderate, dari segi pengurusan keuangan negerinya yang bijaksana, hasil negerinya, pengurusan PBT-nya ikut kemampuan negeri. Saya tak kata perlu jadi macam Pulau Pinang. Tak payah tuan-tuan. Tak payah. Kita bukan nak suruh negeri ni bandingkan, setarakan dengan Pulau Pinang atau dengan Selangor. Kita pun faham Selangor dan Pulau Pinang tu dah lama maju dah. Yang memberikan kuasa kepada gerakan di Pulau Pinang tu namanya Atuk Andra Plus, yang kini menjadi penasihat kepada SG4. Tuan-tuan, cuma saya nak beritahu, DAP, minta maaf, DAP, gerakan MIC, MCA tidak ada kaitan dengan pentadbiran di Kelantan, tidak ada kaitan dengan Terengganu. Kalau Rizal Melayu berkurangan, kalau tanah-tanah Melayu pun berkurangan, kalau apa, tak ada kaitan dengan tu tuan-tuan, tak ada kaitan. Terima kasih kepada Mak Bri kerana memperjuangkan Gunung Pongsu. Akhirnya saya dapat maklum dalam VCT-nya Jabatan Alam Sekitar telah mengarahkan penanaman semula hutan rimba Gunung Pongsu itu. Alhamdulillah, terima kasih bagi pejuang-pejuang alam sekitar. Tak kira lah kalau negeri Selangor pun Mak Bri, kalau dia buat kat Pahang pun, kalau banyak sangat hutan dijarah, balurnya Mak Bri, jangan kira. Jangan kira. Tak kira lah kerajaan Kelantan ke, kerajaan Kedah ke, kerajaan Pahang ke, Perak ke. Kalau dia menjarah hutan rimba sampai bukan puak mereka tanam. Bukan puak pemimpin politik tanam pokok balak tu tuan-tuan, nak beritahu. Tak kira lah parti mana pun. Bukan Tok Nek, Tok Wan mereka tanam. Dia anugerah Tuhan, anugerah Allah Ta'ala. Gunung Ganang, Banjaran Titi Wangsa tu, kita beratus-ratus juta tahun beranak dah ada dah. Mudah ya tuan-tuan. Benda yang melibatkan alam sekitar, kawasan tadahan, kawasan hijau tuan-tuan, kita kena pertahankan sedaya mungkin untuk dilindungi untuk generasi yang akan datang. Jangan dijarah oleh pimpinan politik hari ini, terutamanya parti-parti yang tidak ada kekuatan, yang hanya nampak hutan rimba, dia buat luluskan projek, semuanya diserahkan menjarah hutan rimba. Dulu duk kata UMNO sana, UMNO sini, UMNO ambil balak sana, UMNO ambil balak sini, UMNO perkelekoh balak sini, UMNO korek tanah sana, UMNO korek tanah sini. Kemudian akhirnya di Pantai Timur tak ada kaitan dengan UMNO pun. Lah bagi Musang King pada Cina Macau, kalau bagi Cina Malaysia boleh juga. Di Rauk tu sekurang Cina Malaysia. Yang bagi kat Cina Macau tu macam tak ada Cina Malaysia. Apalah tak cerdiknya. Di Kedah pun macam tu juga. Di Kedah pun nak jadi macam tu. DNA ni tuan-tuan. Kalau otak, kalau kita tanya dia orang akan marah. Duk kira di Rauk. Tak apalah di Rauk tu kerajaan Pulau Pinang, kerajaan Pahang dah ambil tindakan. Membaiki kesilapan. Masalahnya, bagi secara undang-undang tidak ada penipuan. Mungkin kita tak kata tipu dan sebagainya, kecoh dan sebagainya. Tak ada benda lain kan.
Bila baginya kat China diraut tu, pergi tengok balik. Nu yang bagi kat China Macau tu, kat China Macau tu, ratus ribu ekar tu, kamu tak marah. Kamu syok. Tapi, bila kerajaan Pahang ambil balik, pembangkang di Pahang kata apa? Berilah kat dia terus. Biarkan tanaman itu diteruskan. Supaya kerajaan negeri dapat hasil. Pembangkang Pahang, punyalah nak dapat seorang normally, pengundi raut, dia cadangkan apa? Pembangkang di Pahang kata apa? Cadangan pemimpin besar di pembangkang di Pahang, dia kata kekalkan hutan Musang King itu ditanam kepada penanam yang dah teroka itu. Sebab dia suruh tanam lain dulu, projek tanam benda lain, tanaman kontang. Tapi dia orang buat projek tanam Musang King. Tapi pimpinan pembangkang di Pahang mencadangkan rezeki supaya diberikan terus, supaya bukan beri tanah terus, buat secara diberikan usaha meneruskan penanam Musang King. Allahu Akbar, kok tu pula. Nampak tak? Punyalah nak bagi, nak dapat undi tu. Aku kata puak ni aku tak boleh percaya. Nampak tak? Dia punya mainan politik tu licik, tuan-tuan. Dia nampak macam untuk membela perkara tersebut, tapi pada masa yang sama dia bermuka-muka. Ini masalah dia. Sebab tu pentingnya PAS jadi pembangkang. Bila PAS jadi pembangkang, insya-Allah banyak perkara dengan Abata itu mampu dipertahankan dengan komitmen PAS itu. Tuan-tuan jangan undi PAS banyak sangat. Tuan-tuan beri jadi pembangkang, bagilah kursi dia menang sikit. Kalau tak pergi menang pun dia pun nak hidup juga. Tindakan dah diambil pada semua orang lah. Tak payah kencing lah belah tengah. Baca lah betul-betul. Dah ambil tindakan dah. Pada orang yang dibawa ke mahkamah pun. Masalahnya, hutan di Serami Mekah tu. Yang Serami Mekah tu, di Banjaran Titi Wangsa itu, tuan-tuan, diuruskan secara undang-undang. Tak ada ke toke-toke Melayu cerdik-cerdik di Kelantan, di Kedah ke, di Selangor ke nak tanam Musang King ni? Saya tengok di Segamat, tanam Musang King diusahakan oleh syarikat. Saya tengok tu dia tulis IOI. IOI tu company Malaysia kan? Yang kampung belah yang di Terengganu ada cerita, kerajaan bagi tanam pokok nyok, lepas tu ambil balik. Bagilah terus, ada banyak tanah lagi. Di Terengganu tu takkan tak ada tanah dah. Nak bagi kat 500 orang yang baru tu, ambillah tanah lain baru, bagi. Yang tanah tu ada tu bagilah terus, nak halau buat apa? Nampak tak, tuan-tuan? Aduh. Siapa nak bergaduh, biarlah dia nak bergaduh. Aku tak ambil pot. Aku tak bawa cerita orang. Waktu geng-geng Perikatan Nasional gaduh pun aku tak bawa cerita. Waktu dia orang gaduh tentang pelihara di air kuning tu, kau kata gini, kau ni, aku pun tak bawa cerita. Pernah tak aku bawa cerita lelah aku? Geng Perikatan Nasional bergaduh tentang pelihara di air kuning. Pernah tuan-tuan dengar, tuan-tuan? Nak sebut secara terus. Bagi mendapat user never found. Bahasa Inggeris aku tulislah bahasa Melayu, aku tak pandai kan ni. User never found. Aku pun tak cakap tentang perbalahan pertikaian pandangan. Sama juga tentang seorang DP bertengkar dengan saya pun tak ambil pot. Biarlah dia orang nak guna itu sebagai hak dia orang. Saya tak minat. Tak mendatangkan apa-apa keuntungan pun. Yang bergaduh itu siapa pun, pandangan masing-masing, gunalah ikut selera masing-masing. Jadi tak payah room dengan sendu macam ni 90 orang ya. Nak cerita gitu buang karanya, tuan-tuan. Buat apa kan? Kalau cakap nak bagi view naik, nak cerita bagi view, nak cerita buruk orang, nak londeh orang. Aku tanya hari ke dapat mendatang apa? Pernah tak aku cerita waktu geng-geng masa air kuning tu, dia orang berbalah geng A, geng tu tentang
peristiwa air kuning. Pernah aku duk cerita, aku tak adu domba pun lah ikut dia orang lah. Dia orang aku tak minat benda macam tu. Aku minat nak cerita Perang Nasional ni bagus tang mana. PHBN ni bagus tang mana. Sebab kita tak bagus. Kita dah tak bagus, kita dah tak baik sangat, kita dah tak mulia sangat. Kita harap orang yang pimpin kita itu, orang yang jadi pemimpin kita itu buat benda baik untuk kita. Itu saja. Takat media sosial macam ni, kadang-kadang kita rajin kita buat live, kadang-kadang kita masuk live orang, kita tak nak habis kerja, kita tak payah buat. Kalau nak beli duduk gila main TikTok ni, nak bubuh gambar orang tu, nak selakkan orang ni, nak cerita rumah tangga orang ni, nak cerita buruk anak orang ni, nak cerita derita orang macam ni, tak payahlah tuan-tuan. Kita pun tak bagus, saya pun tak bagus mana, saya pun ada banyak kelemahan, dan kemudian saya nak cerita tentang buruk orang. Allahu Akbar. Buang karat tuan-tuan. Macam tu. Lepas tu kadang ni rakam bertahun-tahun ada dalam media sosial. Orang buat rakam, kemudian dengar suara kita, nanti alah, kita bukan tokoh hebat pun, nak beria-ria nak tu, bukan kita ni boleh mengubah suatu masyarakat itu untuk undi beri kita, angkat darjat kita pun. Macam saya ni, apalah sumbangan yang orang boleh tu dengar cakap saya ni, nak beria-ria buat cerita macam tu, seronok macam tu. Orang kan nak dengar cakap saya pun. Kalau sekarang ada 100 orang, 200 orang, 300 orang dengar tu, kadang 70 orang, kadang 5 orang. Aduh. Habis kena angin kat luar, kena Nescafe tarik, kena rokok LD, lagi syok sembang-sembang, isi masa. Kalau orang PN kata dia bagus, naik kat sini, apa bagusnya PN tu? Aku nak tahu itu saja. Dan aku mendukung dasar yang baik yang kerajaan Madanon ketimbang anak buat ni sekarang. Banyak benda yang saya sangat teruja. Jangan marah saya. Memang saya berfikiran macam tu. Saya nak PAS tu jadi pembangkang semua hidup. Bila PAS jadi pembangkang semua hidup, tuan-tuan, dia akan menjadi pembela kepada agama, bangsa dan negara. Kalau dia jadi kerajaan, tuan-tuan, akan memalukan PAS itu sebagai pemimpin. Tuan-tuan, PAS ini kebetulannya fikrah politiknya sesuai untuk diladikan pembangkang seumur hayat selagi ada bulan dan bintang. Ini bukan maknanya saya marah. Bukan saya benci, tuan-tuan. Lagi apa kata aku benci tak? Daripada pembawaan politik dia, dari cara dia bagi motivasi, daripada dia main isu, daripada cara dia berkomunikasi, daripada gerak kerja dia, dan yang paling mustahak, dia bertanding 60 kursi, dia nak buat macam-macam. Itu menunjukkan satu bukti bahawa PAS itu relevan untuk diangkat menjadi pembangkang seumur hayat selagi ada bulan dan bintang. Sebab tu logo dia bintang tu sesuai dah. Bulan tu sesuai dah. Dia akan bela orang Melayu waktu dia jadi pembangkang. Kalau dia jadi kerajaan, tuan-tuan, tengok apa berlaku di apa berlaku di mana? Pantai Timur, tuan-tuan. Buat jambatan, buat tebing pun runtuh, buat jalan-jalan pun runtuh. Bila orang tinggal khazanah negeri yang baik, ada banyak benda baik, dia pun tak jaga dengan baik. Suka hati hang lah. Tak apalah Kak Noresha, janganlah marah. Tu pun nak marah. Kak Noresha naik sini, bawa 3 orang mai. Saya bagi seorang 5 minit. Kak Noresha seorang, kawan Kak Noresha seorang, siapa pun tak apa, sebut kat saya seorang 5 minit. Apa kebaikan kehebatan SG4 ini yang telah mereka laksanakan atas bidang kuasa kajian negeri saja. Saya tak apa, saya dengar je. Saya nak dengar, tak ada masalah pun. Kita kena hormati. Duk sebut rasuah-rasuah, tapi di Kedah ni tak ada seekor habuk pun pimpinan UMNO ni yang dipalikkan dengan kes tersebut. Kita pun heran. Dia duk cakap rasuah. Bila orang ambil tindakan, dia kata ambil tindakan kepada orang Melayu. Bila ada pemimpin dia orang, saya tak masuk pun duit sekupang habuk dalam
untuk kegunaan saya masuk dalam parti saya. Baru 3 bulan, baru 3 bulan pun dah amanah dah tak berapa lancar nak jaga. Tu nak bagi panjang lagi. Jadi tuan-tuan, betul tak hujah saya tuan-tuan? PAS ini kalau dia jadi pembangkang, banyak perkara tentang orang Melayu itu akan dibela, banyak perkara tentang Islam itu akan diperjuangkan, akan dipertahankan, akan dimartabatkan. Betul tuan-tuan? Kalau dia bagi kerjaan, nama dia akan jadi kotor. Dia pejuang yang membuat agenda agama, contoh jenama Timah. Dia gagal mempertahankan agar jenama Timah itu tidak dilaksanakan. Walaupun betul nama tu dah diberikan penjelasan oleh syarikat terbabit bahawa tak ada kaitan dengan nama semua, tapi isunya nama itu sinonim dengan orang Melayu. Jadi waktu dia jadi kerajaan, jadi nama dia jadi kotor lah tuan-tuan. Saya tahu dia orang pun tak setuju sebenarnya. Saya pun tahu hati kecil dia orang tu pedih. Hati kecil pimpinan PAS tu sakit tuan-tuan. Waktu jenama Timah itu dilancarkan zaman mereka. Tapi mereka tidak mampu dan tidak ada upaya untuk menghalang perkara tersebut. Termasuklah menggunakan kuasa minoriti mengawal majoriti. Dia tak mampu buat. Jadi sebab itu, kalau dia jadi pembangkang, dia boleh hentam tuan-tuan. Kalau dia jadi pembangkang waktu itu tuan-tuan, saya rasa jenama Timah tu tak mampu dilaksanakan tuan-tuan. Dia akan main isu tu tuan-tuan. Dia akan hentam kau punya tuan-tuan. Dan akhirnya perkara buruk, perkara yang tidak sebaik itu tidak akan dilaksanakan. Betul tak Rahimi? Betul tak? Contoh sekarang ni, contoh. Di Kedah ini, Perkhidmatan Nasional Jadi Kerajaan, dia tak mampu buat benda baik, dia tak mampu buat banyak benda. Dan akhirnya, orang akan pandang buruk pada mereka. Tetapi kalau dia jadi pembangkang, contoh kalau banjir sekarang berlaku, dia akan hentam kau ni, apa ni? UMNO tak tolong ni, UMNO tak turun ni, UMNO pergi mana habis ni? Asyik duk kempen di Sabah saja ke? 33 orang adun di Kedah ni pergi mana? Kalau UMNO yang jadi kerajaan, dia akan bawa, dia mainkan sisu, dia akan buat, sebab dia akan buat ceramah. Dia akan buat ceramah di kampung-kampung, di banyak tempat dia punya dia buat ceramah. Dia akhirnya taklah gila politik sangat. Tapi tengok dia jadi pembangkang, dia jadi kerajaan. Dia orang pergi kat Sabah, bagi ceramah kat Sabah, sekarang banjir kat Kedah di. Bukan dia orang tak tolong. Tapi kalau dia jadi kerajaan, pembangkang, dia akan hentam kau-kaunya. Tapi bila dia jadi kerajaan, dia bakal senyap ya. Dia akan salahkan Jam Persekutuan. Nampak tuan-tuan? Dia akan kata mana kerajaan ni, Persekutuan tak bantu, tak amantu, tak ni. Mana agensi kerajaan? Dah kamu peringkat negeri tu adun-adun wakil rakyat, ahli parlimen tu gimana? Jadi merosakkan diri mereka sendiri. Jadi kalau dia jadi pembangkang, bagilah menang beberapa tempat, tak menang langsung tak boleh lah. Tak bagi dia menang langsung parlimen, dia nak cari sumber rezeki kat mana? Tuan-tuan, kalau tak boleh lah bagi dia menang sikit. Yang merangnya PAS, akhirnya parti tu nampak kotor, nampak tak comel. Contoh, ketika 3 bulan, tuan-tuan, 3 bulan berlaku tentang apa dia tuan-tuan? 8 naik 22. Saya tahu tuan-tuan, hati kecil pimpinan PAS sangat tidak bersetuju. Hati mereka pedih tuan-tuan. Hati mereka sakit tuan-tuan. Mereka tak boleh ni. Kenapa nak naik 8 ke 22? Tapi mereka terpaksa akur. Nampak tuan-tuan? Mereka terpaksa akur. Anwar Ibrahim tak apalah, dia parti PKR. Hampa duduk dia macam tu dah. Masalahnya, parti PAS ni membawa agenda apa? Apa matlamat parti dia? Bila benda buruk berlaku, dia akan terpalik pada nama PAS itu. Dia akan merosakkan nama PAS itu. Jadi kalau dia jadi pembangkang, nama dia bersih seumur hayat. Kalau PAS jadi pembangkang di negara ini, selagi ada bulan dan bintang, tuan-tuan, dia tidak terlibat dengan pentadbiran, risiko dia untuk menyalahgunakan kuasa itu berkurangan tak ada tuan-tuan. Jadi pemimpin dia akan kelihatan bersih, suci murni selagi ada bulan dan bintang. Sama juga kalau dia jadi pimpinan perangkat negeri, dia tak buat apa-apa pembangunan, dia tidak ada buat apa-apa, maknanya peluang dia untuk terlibat dengan perkara yang salah itu zero tuan-tuan. Sebab tak buat apa. Ikut pentadbiran macam arus gunung jerai. Amat sama. Realitinya bertanding 60 kursi dapat 40.
Lepas tu sembang macam nak kongsi kajian persekutuan. Pergi bertanding di Sabah, nak bawa agenda besar bertanding 6 kerusi. Apa kamu mampu buat di Sabah kalau menang 6 kerusi? Kalau betul-betul fight kawasan yang di Sabah itu majoriti Muslim 65%. Kenapa kamu tidak berani ada kekuatan untuk test power bertanding sekurang-kurangnya 35 kerusi? Nampak tuan-tuan? Jadi biarlah UMNO ni orang nak kata apa, biar UMNO jadi kerajaan, Barisan Nasional jadi kerajaan, PAS jadi pembangkang. Bila benda buruk buat tuan-tuan, PAS boleh bangkang. Jadi anak muda, kalau kamu sayang kat PAS, kalau kamu sayang kat pimpinan kamu, kamu jangan beri undi kat dia. Beri sikit-sikit sudahlah. Biar dia kalah dalam pihak, khususnya di Kedah ini, tuan-tuan. Kita kesian kat dia. Bila dia gagal mengurus negeri dengan baik, orang akan kata, orang akan kritik. Yang kritik itu kita tak gamak nak kritik. Kalau kritik dia kata tak apalah. Dia kaitkan dengan tokoh-tokoh agama pula. Kita nak kata kita tak gamak. Tapi dia tidak mampu menguruskan pentadbiran negeri dengan cemerlang. Bukan dia buat salah laku apa, tak ada salah laku. Tapi kemampuan untuk urus tadbir dengan baik dan cemerlang itu tidak ada. UMNO sakau teruk. Di mana sakaunya? Di Kedah ni mana dia perlih? Berapa orang dia sakau? Berapa orang pemimpin UMNO perlih yang hari ini disabitkan dengan salah laku? Berapa ekor? Berapa orang pimpinan UMNO Kedah hari ini disabitkan dengan salah laku yang kamu duk kata sakau-sakau tu? Kita nak tanya. Berapa orang pimpinan Barisan Nasional Terengganu yang kamu kata sakau itu telah dibawa muka pengadilan? Yang sakau tu PN. 3 bulan je. Pimpinan-pimpinan yang lari ke PN tu sakau secara undang-undang. Sakau undang-undang ni ikut peraturan tuan-tuan. Bersih tak mana Pak Long? Dia kata ya dia bersih sebab dia tidak ada peluang lagi tabik. Sebab dia tu dia tanding 60 kerusi. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, PAS bertanding 60 kerusi supaya dia sentiasa nampak bersih. Peluang dia nak memimpin kajian persekutuan tu gelap tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Sebab tu dia hanya berpakat dengan parti-parti yang nak tumbangkan kerajaan semasa dengan Bersatu, dengan Gerakan. Sebab tu dia tak calonkan calon dia Perdana Menteri. Dia tahu dah risiko kalau jadi Perdana Menteri ni macam-macam. Mungkin dia tak tahan kekuatan tu tuan-tuan. Nampak kereta besar, nampak jawatan besar nanti. Jadi cara terbaik tuan-tuan, saya nak beritahu anak muda, tuan-tuan berilah kedudukan PAS itu sebagai pembangkang selagi ada bulan dan bintang, selagi matahari terbit di timur, tuan-tuan, supaya mereka itu dilindungi. Nampak tuan-tuan, kesianlah kat mereka. Sebab tu, dia pun bertanding 60 kerusi, ya, dia tidak berasal calon Perdana Menteri. Tak ada. Peluang tabir di Sabah pun dia bertanding 5 kerusi saja. Nak buat apa? Cakap nak buat benda-benda macam-macam, tapi bertanding 50 kerusi. Sembang bergegar-gegar. Sembang ni tuan-tuan, mereka lah terhebat tuan-tuan. Dari segi politiknya, dari segi kemuliaan, betul lah hebat. Tetapi dari segi pentadbiran dan kemampuan dia untuk yakinkan orang di Sabah pun tak mampu. Kita nak dengar macam mana. Orang yang hebat macam mana tuan-tuan? Menongkak arus, berani cabaran, sanggup berdepan dengan segala risiko, kental, depan Joe Biden, depan Donald Trump, depan Chancellor Jerman, petah berbicara, mampu menurunkan 20% menjadi 9%. Baru hebat. Pergi ke Kenya, pemimpin Kenya berikan pujian. Pergi ke Brazil, pemimpin Brazil akan berikan kredit. Jadi pengurusi ASEAN. Sampai semua negara ASEAN tunduk kepada Malaysia, negeri yang kecil. Itu baru betul. Ini duk klaim yang orang punya. Kedah sekarang hebat kerana KSP. Tai kucing betul lah. KSP itu dulu UMNO buat kamu marah. Kamu kata buat apa KSP. Ambil tanah rakyat. KSP ini membazir. KSP ini begitu begini. KSP ini bukan kita punya. KSP kuliah high-tech park ini buat apa. Pulau Pinang dah ada kilang lah. Boleh kerja kilang di Pulau Pinang. Kamu buat kuliah high-tech park ini membazir. Dan kamu menjarah tanah orang. Tanah itu nanti jadi bukan kita punya. Hari ini dia kata apa?
Kedah bawa pelaburan ke Kuala High Tech Park. Kuala High Tech. Oh Allah, dia pergi tu berada. Dia pergi. Saya sokong lah, tapi sokong jadi pembangkang. Menang 2 Januari, tak ada masalah. Menang 2 Januari, saya pun tak ada masalah. Pas menang 2 Januari, dengar dah sahabat. Tapi untuk dia jadi pembangkang di Kedah. Bukan saya tak bagi dia menang langsung. Bukan dia tak bagi menang langsung. Saya dah habak lah tadi. Kalau bagi dapat 33 kursi, bagi dia 15 kursi jadi pembangkang. Saya pun kesian dia ahli politik. Dia nak dapat gaji. Dia pun ahli politik, perlu cari makan dalam politik. Kalau tak ada kursi langsung, dia nak hidup macam mana? Saya kan dah cakap tadi. Nak jadi kerajaan buat Abang Ahmad, nak buat menatang apa? Kita negeri Kedah ini pendapatannya tak banyak. Kita bergantung pada kerajaan persekutuan. Cukuplah PAS tu jadi pembangkang di Kedah pun dia tak rugi apa-apa pun. Kalau jadi menteri besar pun bukan kita boleh dapat manfaat pun, kita syok sendiri saja. Tuan-tuan, banggalah menang Kedah sekali dengan 33-0. Tuan-tuan, orang yang tidak pernah menang, sekali dia menang 33-0, tuan-tuan, 33-33, dia rasa bangga lah, tuan-tuan. Tahniahlah atas kebanggaan itu, aku tak marah pun. Tapi kemenangan itu, kemenangan yang bukan solid kerana kekuatan PAS. Tapi dah kamu menang. Bukanlah kamu tu hebat sangat dan sebagainya. Kalau hebat, waktu gelombang itu dapat tawan Malaysia dah. Kalau hebat, tuan-tuan, dapat tawan dah jadi Perdana Menteri di Putrajaya dah, dapat 112 dah. Ni dapat 40 kursi je PAS tu. Malaysia ada 222 kursi. Kalau kamu nak ganti UMNO, kalau kamu kata kamu hebat daripada UMNO, aku nak habak, pastikan PAS itu dapat 80 kursi. Rekod yang pernah ada baru boleh ganti UMNO. Ini kalau dapat 40 kursi hanya memecah belahkan kuasa politik orang Melayu. Kamu nak ganti UMNO, kamu nak tanding 60 kursi, kamu dapat 40 kursi, lepas tu kamu marah ke UMNO. Kalau nak ganti UMNO, bertanding bagi banyak. Bagi dapat 80 kursi sekurang-kurangnya. Baru betul. Ini acah-acah hebat, bertanding 60 kursi, dapat 40, riuh satu kampung. Itu aku kata, punca perpecahan Melayu. Kalau nak betul-betul kamu nak menang besar, kamu buat gerak kerja politik yang baik, bertanding banyak sikit. Jangan duk harap kat bersatu tu tak kuat. Bersatu tu sepihan UMNO. Bersatu tu tengah nak ruyuk. Aduh. Jadi apa maknanya, tuan-tuan? Dia dapat 40 kursi. Lepas tu duk kalut marah di AP. Lepas tu nak ajak UMNO bergabung dengan dia. Kamu dah kata kamu kuat. Kamu menang di Sabah bagi banyak. Kamu masuk di Sarawak bagi menang banyak. Bagi Parlimen Sarawak menang. Bagi Parlimen di Sabah menang. Ni nak ganti UMNO dapat 40 kursi. Sembang bergegar-gegar. Sembang besar. Nak buat macam-macam. Lepas tu marah ke UMNO. Apa? UMNO tubuh dulu sebelum PAS. Tak ada PAS tu UMNO tubuh dulu. Nak buat macam mana? Yang memperjuangkan kemerdekaan Melayu. Tanah air Malaysia. Aku sembang masuk rumah lah. Lagi orang baling terlebih kepala mampus. Tak apa lah, kalah pun tak apa bang. Saya UMNO kalah ke, UMNO menang ke, saya bukan masalah pun bagi saya. Saya suka melihat hujah dan pandangan. Saya selalu cakap kalah mampu happy lah. Apa masalah dengan saya? Tapi saya suka melihat hujah dan cara untuk yakinkan orang bahawa hujah PAS itu tidak rasional. Hujah PAS itu dalam kancah politik demokrasi, saya nak beritahu kat orang ramai buat masa hari ini, tidak rasional. Bertanding 60 kursi, tapi nak ganti ke UMNO. Itu saja saya nak beritahu. Lepas tu berharap kat Bersatu. Harap dekat Tun. Tun tu, tuan-tuan, dah tak boleh pergi dah politik dia itu. Kalau dia hebat, dia menanglah di Langkawi. Jadi, hujah saya macam tu saja, tuan-tuan. Tuan-tuan tuju, tak tuju. Saya tak marah pun. Saya tak tuduh pimpinan PAS benda yang buruk. Ada saya sebut benda buruk. Ada saya sebut sakau sana, sakau sini. Saya kata sebut peribadi pimpinan PAS. Saya tak nak, jaranglah nak sebut gitu. Ada faedah apa saya sebut macam tu?
Tak ada faedah. Cuma hujah itu saya habaq itu. Ini pandangan saya. Tuan-tuan setuju pun tak apa. Tak setuju pun tak apa. Lantak tuan-tuan lah. Tak tahulah. Saya pun tak tahulah. Tak, dia habaq nak ganti UMNO. Dia habaq nak memerintah negara. Dia habaq nak buat macam-macam. Dan akhirnya, UMNO jadi tak kuat sekarang ini. Separuh pergi sokong PAS. Separuh sokong Bersatu. Akhirnya, PAS pun tak dapat kuasa. Bersatu pun gigit jari. UMNO pun sekarang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Tanpa kuasa yang dominan dalam kerajaan perpaduan kerana kerajaan perpaduan ini satu. Dan yang syoknya, Perikatan Nasional PAS tu orang tawar dia untuk jadi kerajaan. Dia pun tak mau. Dia nak bertanding sendiri. Dia bertanding 60 kursi saja. Orang tawarkan dia jadi kerajaan bersama Perikatan Nasional, bersama pihak dia pun tak mau. UMNO nak jadi pembangkang. Jadi ini masalah dia negara kita hari ini. Kamu duk kira parti PAS, Parti Perikatan Nasional Bersatu saja. Tak kira masa depan anak bangsa langsung. Kalau betul-betul nak ganti UMNO, lawan betul-betul. Lawan banyak sikit. Kuasai Perikatan Nasional itu. Ni calon Perdana Menteri pun daripada Bersatu. Ketua Pembangkang pun daripada Bersatu. Menguasai Perikatan Nasional pun daripada Bersatu. Ketua Perikatan Nasional di Pulau Pinang pun bagikan Dominik. Aduh, tapi kamu kata kamu nak sokong nak jadi pembela Melayu. Sebab tu saya kata, PAS ini jadi pembangkang selagi ada bulan dan bintang. Lagi menguntungkan orang Melayu, lagi menguntungkan perjuangan dakwah Islam, lagi dapat memartabatkan dakwah Islam di tanah air kita ini, tuan-tuan. Bukan kita marah kat dia. Janganlah marah saya. Saya bukan benci. Saya nak beritahu dari segi kedudukan kuasa politik. Dah, kalau itu hujah rezeki, yang di Sabah tu sampai report-report polis tu pasal apa pula? Yang di Sabah tu, kalau betul lah, kamu tak cakap pun kenapalah nak sampai nak pergi bawa report. Kan kamu perjuangkan nak pastikan benda itu sekurangnya diminimalkan. Bukan untuk negara ini, pengeluarannya dan sebagainya. Yang kita tu dah tentulah haram. Wajib dah haram. Atas benda apa pun kita tidak boleh terlibat, tak apalah. Yalah, kalau UMNO dah tak boleh dipercayai, kita nak percaya kat PAS, tapi PAS bertanding 60 kerusi. Di Sabah bertanding 5 kerusi. Nak percaya macam mana? PAS itu kat batang tubuh dia pun dia tak percaya bahawa orang akan undi dia di Sabah. Macam mana saya nak percaya kat dia? UMNO memang membela orang Melayu dengan tegak dan jelas. Yang pertamanya dia masukkan tentang orang Melayu itu dalam Perlembagaan Persekutuan. Tentang tanah Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Tentang agama dalam Perlembagaan Persekutuan. Tentang rizat-rizat Melayu di negeri-negeri. Tentang memberikan kuasa kepada raja-raja mengetuai urusan agama Islam di negeri. Itu membela orang Melayu lah. Itu bukan PAS yang buat. Saya tak kata dalam perjalanan itu semuanya betul UMNO itu. Tetapi asalnya itu ada. Jangan kamu berbohong. Menyediakan satu sistem pendidikan. Pendidikan untuk orang Melayu. Marahnya disediakan kota-kota untuk Bumi Putera dikekalkan. Tak bela orang Melayu ke tu? Oh, betul nak bela. Tidak awal ke Melani ya? Bukan saya marah kat PAS. Saya kata kemampuan PAS untuk ganti UMNO tu tidak ada masa depan. Bertanding 60 kursi. Lepas tu sembang nak ganti UMNO. Aduh, letih lah. Leka-leka UMNO pun dia bertanding di Sarawak, di Sabah itu berapa puluh kursi. 45 kursi. Oi, UMNO bertanding misalnya di Sarawak itu 45 kursi. Aduh, lepas nasi ya. Weh, suruhlah Perikatan Nasional masuk ini. Banyak lagi. Ampun duk dengar orang duk sembang, duk kata kat orang tu. Pasal apa? Tap-tap screen, share-share, tap-tap screen buat malah. Hantu apa ni. Kalau tak maki orang, tak ramai. Room politik ni. Hantu sungguh. Kalau tak kata kat orang, kalau tak maki orang, kalau tak buat gambar, kalau tak, tak, ni, tak mau main dengar. Hari sungguh.
Ni yang PAS bertanding 5 kerusi. Tapi hadiah abang dia hebat daripada UMNO. Pening lah tuan-tuan. Menang Kedah sikit, menang Kelantan banyak, menang Kedah banyak negeri ni. Kemudian menang Perlis harap Syah dan Kasih, lepas tu buat sembang kemas. Hantu tunggu. Lepas tu duk marah kat UMNO. Duk jet UMNO suruh masuk join dia. Nak runtuh kerajaan. Lepas tu nak menang bila? Sebab tu saya kata, kekalkan PAS itu sebagai pembangkang sampai kiamat. InsyaAllah kita usahalah. Supaya bila PAS jadi pembangkang, dia bergabunglah dengan siapa pun. Dengan Hendrah ke, dengan Murti ke, dengan kalau MC keluar daripada BM ke, tapi dia jadi pembangkang. Bila dia jadi pembangkang, dia akan bangkang semua benda ni tuan-tuan. Semua benda dia bangkang. Benda baik pun bangkang, benda salah pun dia bangkang, benda tak baik pun dia bangkang. Jadi dia menguntungkan orang, rakyat negara ini. Anak seorang budak-budak kecil berak di keras pun dia akan bangkang, salahkan sistem pembangkanan, diet yang tidak seimbang, dia akan bangkang semua. Jadi untunglah kita tuan-tuan. Contoh di Kedah ni, saya dah bagi contoh sekarang ni, Perkhidmatan Nasional PAS Pemerintah Kedah. Okey tuan-tuan, dia janji nak buat Lita, dia janji nak buat Kedah Rubber City, dia janji Pelabuhan Salang, dia janji setiap daerah ada fasiliti. Bila tak mampu buat, PAS jadi nama dia kotor. Bila kotor, kita kesianlah kat PAS itu sebab memperjuangkan benda yang memperjuangkan dakwah Islam dan sebagainya. Kalau dia jadi pembangkang, nama dia tak kotor. Nama dia sampai kiamat pun bersih. Dia hanya bangkang. Dia bagi ceramah motivasi, dia bagi ceramah pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi untunglah kita tuan-tuan. Anak muda dengar cakap pakcik ni. Pakcik sayang kepada PAS tu. So, bila kita sayang kat PAS, kita jadikan dia pembangkang seumur hayat. Bagilah dia menang 2-3 kursi. Kalau tak bagi dia menang pun, kesian juga kat dia. Moral politik dia tak ada lah kalau kita kalahkan dia semua. Untuk masa depan ni. Yang hari tu tak apa, lupakan kisah hari tu. Duk kata UMNO rasuah di Kedah, UMNO rasuah di Perlis, Anwar di Terengganu. Saya kok abuk pun berpuluh orang pemimpin UMNO sekarang ni gari duduk dalam penjara. Tahun 22 tahun pun tuan-tuan, PAS tak pernah tuduh apa. Tahun 22 tahun pun memerintah kerajaan memerintah Malaysia bawah tiket Barisan Nasional, bawah Barisan Nasional. Lepas tu tak masuk penjara pun. UMNO Kedah. Apa PAS tak tahu, sakau balak lah. Tak ingat dulu demonstrasi di apa? Buat demonstrasi di Gubir dulu. Lepas tu naik atas Bukit Enggang, solat hajat sebagainya. Kata UMNO ambil balak lah, bapak lah semua. Sekor abuk pun tak kena apa pun. Jadi bukan masalah BMPH tak layak jadi kerajaan. Soalnya PAS bertanding 60 kerusi. Di Sabah bertanding 5 kerusi. Kita nak bagi kuasa kat PAS. Tapi PAS malu-malu untuk bertanding banyak di Sabah tu. Orang Melayu ni, orang hari ni. Sikit ni duk bangga dengan menang Kedah ni 3-3. Duk bangga dengan menang Terengganu tu, tak apalah. Banggalah nanti dah. Akan sampai waktunya, tuan-tuan, berpecahnya bersatu, bagi hancurnya bersatu tu tinggal PAS terkontek-kontek. Kamu tahulah langit tinggi rendah rezeki oi. Sekarang duk belagak lah. Belagak lah. Kalau takat bertanding rezeki, Fikri bertanding 5 kerusi, takkan orang akan terpedaya sehari-hari selamanya. Kamu tuduh UMNO ni teruk, kamu tuduh UMNO ni Kedah macam-macam, kamu tuduh UMNO di Terengganu tu macam-macam, Mak Said begini, Datuk Razif begini, sekor abuk pun tak duduk dalam penjara. InsyaAllah tuan-tuan, baju putih yang mereka pakai itu tidak semestinya mereka bijak mentadbir kerajaan tuan-tuan. Waktu hari tu bolehlah tuan-tuan. Kamu duk cerita tentang Najib, kamu duk cerita Zahid Hamidi, kamu kata kami ni baru DAP, kamu kata negara ni akan tergadai, kamu kata UMNO Kedah ni sakau balak, kamu kata UMNO Kedah ni begitu buruk, kamu kata UMNO Kedah ni, padahal kamu hidup nikmat ya, kuliah high-tech tu berjalan dengan elok ya. Tuan-tuan, melawan PAS ni satu kewajipan yang kita kena didik betul-betul. Kita kena lawan tuan-tuan.
Sebab kita nak bagi kuasa kat dia, dia bertanding 60 kursi. Celah mananya kita nak boleh bagi? Tuan-tuan, celah mananya kita boleh nak bagi? Pergi Sarawak, pergi Sabah, bertanding 5 kursi. Lepas tu cakap memecah belahkan orang. Pergi Sarawak, bertanding tak penuh. Bertanding 5 kursi, 6 kursi. Dulu dapat jadi kerajaan, dapat jadi adu lantikan. Tapi bercakap ni, di Semenanjung cakap macam lain. Di Borneo cakap macam lain. Orang Melayu tengah nak bagi kuasa kat dia, dia tak nak. Kita nak bagi peluang macam mana? Di sama UMNO lemah, UMNO jadi lemah, dia pun tak kuat. Dia dah tuduh UMNO lemah, tak apa, UMNO lemah, UMNO teruk. Dapat 26 kursi saja, dia pun tak kuat. Mana dapat 40 je. Kalau dia kuat dapat 80 ke, 90 ke, duk harap bersatu yang tengah berpecah tu, tuan-tuan. Bersatu tu tahi UMNO. Bersatu tu tahi UMNO. Pemimpin yang lahir daripada UMNO, yang gagal nak kuasai UMNO. Tuan-tuan nampak politik dia orang, tuan-tuan. Politik yang memecah belahkan kuasa politik orang Melayu ini sebenarnya berpunca daripada PAS, tuan-tuan. Dia nak pecah belahkan kuasa politik orang Melayu, tapi dia pun tak dapat jadi kuat. Jadi akhirnya siapa rugi, tuan-tuan? Jadi anak muda kembalilah kepada UMNO Barisan Nasional yang ada asas yang kukuh, yang ada pengalaman mentadbir kerajaan Malaysia, yang ada pengalaman mentadbir Kedah, tuan-tuan. Tidak ada seekor habuk pun yang kamu tuduh UMNO sakau di Kedah ini. Hari ini dibawa ke muka pengadilan, semua pemimpin UMNO Kedah duduk dalam lokap. Pemimpin yang kamu pilih aku nak sebut, termasuklah Nazri merebut tu bekas UMNO. Datuk Syaimi, orang Sungai Limau, bekas UMNO. Haim dulu pun, tuan-tuan, menjadi orang UMNO juga dulu sebelum dia masuk sana, tuan-tuan. Semuanya bekas pimpinan UMNO juga, tuan-tuan. Jadi tak payah sembang lapah ni. Kata pimpin dia hebat. Kalau harap batang tubuh dia, tuan-tuan, lambat lagi lah dia nak menang Malaysia, tuan-tuan. Sebab apa? Bila UMNO meminta Kedah, PAS selamat, tuan-tuan. PAS akan nampak bersih, tuan-tuan. Tapi bukanlah saya kata tadi, tak bagi langsung kat kerusi. Bagilah dia kerusi 3-3, bagi dia 10, 15. Sebab dia pun politik juga. Dia pun nak cari makan. Dia pun ada pekerjaan baru. Dia tak, moral politik dia ada. Kalau kita bagi kuasa kat dia, dia gagal mentadbir negeri, orang akan hantam PAS. Kita tak gamak nak kata. Tuan-tuan gamak ke kat kata pimpinan PAS? Gamak kita pun tak gamak nak kata. Di Jeneri tak apalah bagi Jeneri kat Sanusi menang. Tak ada masalah pun. Di kerusi, di Kedah, di Jeneri, katalah Sanusi menang. Tak apalah. Undilah Sanusi sampai bila-bila pun mesti besar Kedah. Tapi di tempat lain, supaya tak bagi dekat UMNO Barisan Nasional. Bila PAS jadi pembangkang, agama akan terbela. Bangsa akan terbela. PAS akan bangkang. UMNO buat salah je, PAS akan bangkang. Nampak, tuan-tuan? Longkang tersumbat. Jalan berlubang, kemudian banjir di Kedah sekarang contohnya ni. Kalau banjir di Kedah ni, kalau PAS jadi pembangkang, tuan-tuan, dia akan turun, tuan-tuan, bawa anggota-anggota unit amanah, unit apa? Unit apa? Unit apa, Fikri? Unit apa? Aduh, lupa. Rizki, unit apa? Aduh. Lupa dah, unit apa? Unit amal. Aduh. Dia akan bawa unit amal, dia yung-yung semua, tuan-tuan. Buat ceramah lagi. Kata UMNO tak jaga Kedah. UMNO tak jaga Kedah. Musim hujan ni duk pergi ceramah apa di Sabah. Lunyai. Pemimpin UMNO Kedah ni buat apa duk pergi berceramah di Kedah? Sekarang kamu jadi kerajaan Kedah. Kedah ini dilanda banjir, kena tolong di Kedah ni. Kalau nak Sabah tu biarlah orang Sabah urus. Dia akan hujah macam tu, tuan-tuan. Tapi kami di Kedah aku hujah macam tu tak? Aku tak guna pun hujah macam tu. Ada tak bila UMNO sekarang ni beria-ria buat macam tu? UMNO pun tak cerdik. Dia tak buat macam tu. Tak ada faedah buat macam tu, tuan-tuan. Buat kosong kamu ni Buat sajalah saya buat syok-syok ya. Kalau bayar saya sebulan 10,000 kan, siapa nak bayar saya? PAS nak bayar saya? Ada nak offer saya kerja. Part time lah, tapi sebab saya ada kerja tetap dah. Dia bukan masalah kuat. Kalau anak kuat, kena bagi kuat sungguh. Kalau UMNO nak bagi UMNO lemah, bagi PAS tu kuat sungguh. Baru betul. Kalau jadi macam sekarang ni, tangan kiri 5 jari, orang lain pegang, tangan kanan orang lain.
Dua-dua pun tak kuat. Tapi pakat sebut dua-dua kuat. Anak muda dengar sini baik. Dua-dua pun tak kuat mana pun. Hampa ingat 40 kursi tu kuat kan di Malaysia? Kita ada 222 kursi. UMNO ada 26 kursi. 40 kursi. Ingat kuat ke 40 kursi tu? Jadi saya hujah. Saya mudah. Kalau nak bagi UMNO, nak tumbang ke UMNO, nak bagi UMNO teruk, bagi PAS menang. Tanding banyak sikit, bagi dapat 80 kursi. Itu masalah dia. Akhirnya dua-dua tak kuat. Tu kau nak naik. Dua-dua pun tak kuat. Lepas tu pakat mengaku kuat. UMNO kata dia pengkuat di Johor. Dia kata dia kuat di Johor ni. Betul, dia banyak kursi di Johor. PAS pun kata aku kuat di Selangor. Dia di Kedah. Aku kuat di Selangor. Dia di Kedah. Terengganu. Dah lah. Mana Tok Gua ni? Oi. Ya. Ya. Oi, hang kemas kan. Aku ni tak ada semangat nak tengok. Aku duk lawan Walaun dah saat ni pun pilani aku duk lawan. Lawan pun tekak apa tak kau tu letih Dosa pun letih kadang-kadang. Tu nak lawan. Kita pun panas juga kadang-kadang. Kita bukan ni, kita pun panas juga. Kita pun nak maki juga kadang-kadang tak tahan nak. Tu malas nak pirung kadang-kadang ronda, kita pun tak tahan juga. Maki orang dengar pun tak syuk. Orang kadang wancam suara kita tahu tak? Aku pergi kedai lepas tu, "Wei, hang buat live malam kemarin. Aku tuan tengah mana?" Tu bahaya lah, kita tak mau. Lebih-lebih lah, haram jadah semua. Kita Zaki Murad, Zakri ni tak mau naik, kena balun dengan sekat. Saya dah kasih ni, dia pun lantik jatuh tambah Zakri tak mau naik ni. Zaki Murad ni kita faham lah, dia orang tua perpahaman ortodok ni dia susah. Tapi dia kena orang kampung aku, bahaya orang mana ni. Ustaz kampung aku. Dia pernah jumpa duduk dengan kat ustaz kampung aku ni di Perlis tu. Polis kata teruk sangat banjir tu. Banjir, kesian orang polis tak kena banjir. Telepon dari kawan aku pun teruk. Kata esok lusa Jumaat ni pun nak pergi tengok. Sebab sukarelawan nak pergi. Mereka kata paling teruk tu. Tak tahu kalau tak berhenti lagi kalau pengantar tu dia pun buka lah. Ayam sana. Ayam bukan ayam keruh, ayam jernih tu. Zaki Murad mana? Tak ada apa. Saya pernah buka, dia pun kata Abang Syah, saya pernah buka kamera dalam room pakcik dengan room suara anak negeri. Itu pernah buka kamera 2-3 kali, lepas tu tak payah sikit-sikit sudah. Kali sekala boleh Aku ni dengan ni kita ni pro bono syok-syok tu kan tak? Bukan kita pulun beria-ria ni Aku ni jaga 2 hang apa tam lah pasal aku tersilap gambar aku tu terkeluar nanti baik hantar screenshot dia tak nanya aku. Tak ada apa. Oi, hang screenshot lah. Aku masuk live semua, aku rakam screen recorder. Ambung aku buat live tu, hang masuk live aku. Aku telefon aku semua ada screen recorder, aku rakam semua. Lepas tu aku tengok apa, aku delete lah lepas tu. Malah kita banyak. Jangan duk pecah rahsia aku Hang pecah rahsia aku jaga. Rahsia orang nak pecah pada kau. Tak ada kerja lah kita ni. Sembang esok tidur sudah. Kita bukan dapat apa pun, syok-syok je. Sampai menjadi macam orang gila ni buat apa. Aku pernah bercakap temah tekik kepala dengan kita pergi kawan tu kena hentam tu. Tak boleh mepok kan. Kita layan gitu-gitu sudahlah. Padan dengan kita ni. Woi, Zaki Murad. Woi, banjir Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama. Dekat baru habis kerja tu buat proses pemindahan banjir ni. Weh, teruk di mana mana sikit? Di mana? Aku buat di rumah lah, di Dewan semua ada pindah dah, semua ada tidur dah. Aku baru balik nak buat ni. Geng-geng hak pindah ni. 2 Dewan Walitan, Dewan 2020. Aduh. Kata penuh dah Dewan tu pun. Oi, kata Dewan tu penuh dah. Jodoh penuh. Allah. Nak pindah ke sekolah Jalan Raja pula. Dengar ada. Arah pun teruk depan Castle Hotel apa? Castle Palace Hotel pun teruk noh. Habis boleh. Aduh. Dia tak dalam sangat. Dalam sangat tetapi dia menyeluruh. Cuma belah-belah. Semua. Ni belah Sanlang ada. Dekat dengan Sepadan Kedah ada, tapi belah lain habis semua.
daripada sempadan Ya. padang besar apa semua tu. Habis semua Belah calon tu ayat mana? Belah calon tu. Belah calon pun tu ayat siam lah. Oh. Wang kelian dong kena. Orang kalian kena ke? Orang kelian Tok Gon, nak balik ke weh? Mana? Balik Kedah ke Tok Gon? Tok Gon Tak balik. Tok Gon nak panggil Abang Zaki. Tok Gon dia duk kira nak nak resign dah, tak mau main TikTok dah. Dia peras pergi sana, tak ada pergi sini, tak ada. Aku pun duk main dengan room dia, budak Melaka tu lah kami. Apa dengan kita dah lah Abang Zaki. Kadang-kadang syok-syok nak renung sampai beria-ria, sampai bergaduh-gaduh, sampai masa muka, sampai polis-polis kabut kepala otak buat menatang apa. Malam tu aku terjaga Allah, 3 lebih. Aku tengok, aku saja buka pergi tengok room lah, daripada berkelai geng-geng tu. Kata pai dah hamba ni, sama-sama geng duk berkelai. Lepas tu lah room mana nak buka, yang duduk buka room budak Melaka, Tok Gon lah tu ya. Kadang-kadang aku pergi masuk room Pak Long. Saja duk merapu room Pak Long, dia minyak angin. Weh, baik. Oh, kita Boleh, tak baik. boleh apa pun, kita penyokong ya. Syok-syok. Macam-macam Okey, kita ni- pun ada jawatan. Baca Boleh, ni Gon. boleh ni semua hidup hang ni paling teruk akan macam mana Zaki? Dia kalau kampung aku dulu kira tak teruk lah. Macam 2010 tu. Di kampung aku lah. Tapi tempat lain kau nampak teruk macam Belah Harau kan. Belah Harau tu habis. Kira dalam. Kami dulu kamu bakar dekat dada ni. Dekat sampai leher ah. Kampung Bakau. Tapi tahun ni, tahun ni taklah teruk sangat bawah ni. Tapi pindah semua. Dia sekat betul sekalutut dah weh, sekalutut dah tak? Lebih. Lebih kat pinggang tu lebih. banyak dalam kau aku tu. Itu dua Kira hujan lagi kampung dah. aku ni pindah kira aku duk kira tadi oi. Ramai juga. Kalau tak tahulah jadi tak diri kami ni kerja banyak. Hari Jumaat ni kata nak pergi kotor lah. Mana Kalau tak boleh selesai masuk? lagi lah. Tak Masuk dekat sempadan, lepas tu mai bawa latih boleh Masuk kangak tu boleh lah lagi, kangak boleh masuk. Kami ada semua ada 4x4 sendiri, air semua lengkap. 4x4 Sendiri boleh punya masuk? dah, semua. 4x4 boleh masuk ah. Yang sendiri punya bukan enjin Weh, punya. hang. Sendiri punya Hang. semua. Apa bantuan yang diperlukan lagi Zaki Murad? Tak ada apa, semua nak mau buat semua. Clear, Jepam ada, kebajikan ada. Oh. Akal semua clear. Dah hang kata aku tu tak Boleh faham. kan? Alhamdulillah tak apa. Clear. Alhamdulillah. Biasa. Lagi duk kalut politik. Dia takut duk kalut politik bila orang susah tak ada siapa nak tolong. Tak ada semua kira musibah ni kira jalan seiringnya, tak ada apa Okey tu okey ya. Ya. tak ada apa. Ni dia kira lah, tak ada Ya, apa nak berlaku. Ya. Hang tengok. Aku kira lagu ni lah. Hang tengok geng-geng Menua ke, geng-geng Pakatan Harapan ke, yang mana susah-susah hang beritahu. Geng-geng PAS mampu habis, aku tak mau tolong lah. Oi, mana boleh sama macam tu? Tak boleh Oi, ni peribadi boleh, aku boleh, nak bagi. boleh. Ni aku nak bagi. Alah tak apa lah. Nak bagi okey tak apa. Aku nak bagi. Aku kira aku nak bagi macam pasal aku nak bagi siapa pun. Aku Okey, ambil lagi tengok dia. ni. Togon, kerajaan bagi cukup dah ni semua. Tengok. Hang kata cukup dah apalah. Kalau kata yang Kalau ada nak tambah lagi kan. Kalau ada perlu nak tambah, telefonlah Tok Gon. aku abang lah. Tapi geng-geng tu, geng-geng walaupun aku tak bagi dah. Geng-geng aku Ya, kira apa, kerajaan sentiasa update lah benda ni. Ya, nadma apa semua, kebajikan masyarakat, apa semua. ada apa. Depam apa semua ready semua. Kami orang ni depa mai bawa trik, dia angkut orang yang kati-kati apa semua angkut. Dia tak boleh tidur pasal ayak masuk dalam rumah. Macam rumah budak lah, tak masuk lah. Tu aku punya adik-beradik tu duduk kat rumah hang tu. Dia rumah dia lagi tak tenggelam, rumah dia rumah hebat, dia double story punya rumah. Yalah, Ustaz Bakori lah. Anak imam Bakori tu lah. yang memang menuk angin tu. Menuk Dia aku lah. hangit. Sama macam aku lah hangit. Duk berlawan dengan aku hangit. Tapi dia tak ada Tapi dia jawatan, aku ada bagus. jawatan. Dia dulu macam tu. Dia ustaz, dia mengajar cikgu, dia tak tapi dia orang bagus. Oi, kami masa tahun tu sama dengan dia. Dia balik masjid aku baca khutbah ah. Dia sejarah pasal apa dia mau kat PAS tau. Dia cerita habis kat aku.
kat kami geng-geng kami. Di kampung dia lah. Memang kampung aku tak, saya ni banyak jenis orang kampung saya orang lepas, saya tak nak lah cerita buruk kan. Tempat media sosial macam ni, saya orang macam tu. Buat apa orang kampung kita, kadang kampung kita tu ada beradik kita semua, betul tak asalnya. Jadi cerita buruk pun kalau tembak kedai kopi tak apalah, media sosial ni tak payah lah cerita, kadang kompak kita juga. Kompak kita kenal lah beranak-beranak macam tu. Tok Gon baliklah mai tengok Kedah teruk ni. Tok Gon turun dah ha. Turun dah. Tok Gon tak boleh balung orang ni turun. Tok Gon dia macam tu, dia pergi sana, dia pergi sini, dia perang dia tuang, kalau tuang dia dulu ni. Dia malam main lagi dia main pula kadang. Saja Tok Gon. Orang mana pun baik Fikri, cuma politik ni ya kadang-kadang dia terlebih semangat. Semua orang terlebih ya. Biasa yang buat salah tu individu tak ada kaitan pun. Dalam UMNO pun ada perangai tak elok, lapas pun ada. Berlambak. Semua sama. Aku kira macam ni. Aku kira mana yang boleh sembang, aku sembang. Tak apa tak mau sembang, sudah. Tu yang aku duk pergi room anak budak Melaka kadang dia buka kan. Tok Gon apa, aku duk pergi room tu. Tapi budak Melaka tu okey lah. Budak Melaka okey. Melaka okey. Dia pun tak mau lah jenis-jenis apa maki-maki tanggung lah pun. Budak Melaka steady dia. Aku rajin duk masuk room dia. Tak ada room lain. Room Muzata, room tak. Tapi banyak kita pak, peti undi kampung saya tu, Ustaz Bukhari tu kami tak pernah kalah dulu sampai hari ni. Tahu dia bang. PDM kami tu tanya dia mau apa. Aku kata dia, oi hang weh tak mau mengundi sini, ada mengundi sana. Allah. Saya mengundi kampung saya. Siapa mau Tok Gon pula. Dia daripada lu bakar Tok Gon lah. Ada bakar tu dah. Bakar Tok Gon. Lepas tu selesai dah ni, tu Dewan Rosan, itu saya pergi Seri Malaysia report minggu 2 bulan lepas, minggu lepas. Sebelah saya bila aku tanya report dari rumah tanya report aku dah cacat-cacat kan, tadi ada yang tertinggal tapi ada banyak juga yang tak mau pindah. Macam-macam tempat macam tu, dia orang tak kisah kadang. Tapi tak payah kot. Dia ada alasan dia, kita terima kan. Tapi masalahnya kalau jadi apa-apa, orang akan salahkan Adma, orang salahkan January, orang salahkan orang macam ni ya. Itu masalah dia. Ada macam depa tak pindah kadang-kadang depa minta kat kita hak nulak ni kan, kata tak boleh, kita bukan. Ni dia tempat dia ada, semua ada, depa sedia makan apa semua kan. Lepas tu bila kita tak pindah, kita nak minta benda-benda yang kita nak cari tang mana kan. Bawa marah kita. Dia kena patutnya apa? Kalau orang turut semua mudah tak? Macam-macam lah orang pun nanti ni jadi apa-apa masalah. Tak tu kita jawab mudah, kita kata tengoklah kalau ada apa-apa kita mai lah. Dah hampa tak mau pindah kan. Kalau tak ada kita tak ada kan. Kesian noh barang-barang elektrik pun orang perleh noh. Allah. Banyak ada tempat dalam tak kena. Senang tak apalah. Aku tak banyak aku terpilau kena aku terpilau. Dia Kuala Perlis. Kuala Perlis dak kan. Dia jauh nah, dia kangang dia jauh noh. Jauh. Ayam tak besar kan? Ayam ada juga sikit, dia taklah besar sangat. Tu dia kurang sikit ni hujan berhenti dah. Mungkin dia saat lagi ayam depa kot 2 hari suruh kot, esok lusa suruh kot. Kalau ikut jangka tu dia kata sampai 26 banjir ni. Lah ayam orang kata apa ayam termenung lah ni. Termenung. Budak ni esok perisa. Macam mana? Perisa jalan macam biasa. Macam biasa. Nak jalan macam biasa. Apalah. Budak tak ada budak terkandah apa ada depa sediakan perkutan kot. Tapi ada satu sekolah macam Datuk Syekh tu rasa tak tahu macam mana dia buat. Kan? Itu dah budak-budak pedo tu budak ada urus JPN urus ke depa ada semua tu depa dah ambil semua tu depa akan bawa lah esok macam mana kan. Hak mana yang pindah kan. Siap-siaga semua kalau ni takkan pula depa tak nak apa alpa benda-benda macam tu kan.
Yalah, Kepala sikit dah. kan dia kalau seorang miss, dia gini lagi, kalau seorang miss, dia akan jadi isu besar pada negara. Betul tak? Ya, So, kadang-kadang tu dia lah, tapi berlaku dia musibahnya. alert. Benda tu alert lah kan. Dia buat tak ni jenuh. Awak lah kan. Betul tak? Kalau jadi satu masalah, mampulah orang bincang tahu apa. Tak patut berlaku. Itu saja. Kena tak nak lah benda itu lah. Tu ya. Dia kadang-kadang mungkin ada yang tak pindah pun dia jadi masalah juga kan. Dia kata nak main payah lah. Mampu. Tu lah. Kita kadang-kadang benda macam ni orang nak buat bagi masalah payah kan. Kalau dia duduk setempat senang depa kira dah. Pergi main-main kan. Saya nak online ni tak ada. Cuma buka room sana tak ada. Room sana ada. Room tak ada. Belah tak buat duduk dah. Dah. Ada belah apa? Mak dia belah kami tak ada. Seat tak ada. Air hujan tak ada. Dia belah hujan ada lah. Hujan yang ni yang. Baju tu. kan? Siap mana tu? Air siam belah jitra tu. Candu semua. Kulim ada sikit kot. Boleh tak? Kulim ada alat bongsu. Kulim ada alat bongsu. Gunung bongsu. Berapa tu? Jabatan aku pun mesti besar dah. Nak kata nak beri bentukan dah. Nak beli barang buat lah. Jabatan kampung aku. Beli barang lah. Beli barang tak apalah. Beli barang pun. Kita mudah lagi kalau dia bagi bentukan kita kena abang. Kita bukan jenis orang nak kencing buat mendatang pun. Kan ada faedah apa. Dia dah bagi barang. Tak apalah. Kita cakap ya. Room tu mana? Tak ada, jarang ada dah. Lah. Room Datuk. Room mana? Room Datuk lah. Datuk Nan lah. Datuk Nan. Datuk Nan dia sibuk. Dia duduk kedai dia sibuk. Tok An tu tak ada kat bawah tu. Tok An ada kat bawah. Tok Nan ada kat bawah kadang-kadang. Pasal aku tengok Datuk Nan kadang Fauzi pun lari pergi room sana, room sini ke tengok. Kan? Datuk Nan sibuk. Ada pergi Sabah kot. Dia orang sibuk, dia orang politik. Tak apalah. Mungkin pergi Sabah lah dia. Berjaya, dia Sabah. Tu dah Melaka lalu lah. Saya pun nak live dah Melaka nak online pun. Esok saya ada urusan negara. Okey, nak pergi ni. Nak tidur ni. Okey lah. Terima kasih. Jumpa dengan Ustaz Kori. Saya salam kat dia. Okey, pagi tu. Anak arwah Patimak dia tahu lah cikgu. Okey lah. Okey. Jadi esok saya bertugas untuk negara. Benda yang paling penting saya kena bertugas untuk negara. Esok kena tidur bangkit awal. Esok ada jumpa dengan orang besar. So saya kena tidak awal menjalankan amanah. Lebih penting daripada guna TikTok ni. Kita kena tengok politik ni pun saya tak mau balas ni saja syok-syok. Terima kasih semua. Saya doakan tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan yang ambil SPM esok tidur awal. Bubuh minyak motor awal. Kalau hujan sedia payung esok motong gerak anak awal, jangan sampai cikgu pula kena telefon, kena pergi ambil di rumah. Aduh, itu bukan tanggungjawab orang, tanggungjawab diri sendiri, keluarga sendiri. Yang anak-anak yatim piatu, anak menakan, puak menakan, tolong jaga anak-anak tuan-tuan yang nak ambil periksa esok. Itu masa depan dia orang rugi mengaji bertahun-tahun. Kertas bahasa Malaysia tak boleh jawab. Allahu Akbar. Gunakan ruang dan kesempatan ini. Tak kira berjaya tak berjaya itu urusan lain. Sekurang-kurangnya kita mencuba sesuatu untuk menjadi berjaya dalam kehidupan. Rezeki itu hak Allah Ta'ala, usaha kerja kita. Tawakal dan redha. Tak maki. Maki ni tak payah. Maki pun tak ramai mana pun. Kalau maki pun sekat 100 orang. 150. Buat apa? Kita syok-syok ya abang-abang kadang-kadang kita pun maki lah sikit-sikit tapi tak lebih-lebih biarlah. Kalau nak view tinggi kita buat cerita-cerita yang mengapung-apung orang naik mudung main runyung. Ini syok-syok mengisi masa kehidupan yang syok-syok bukan kerja utama. Waktu free kita buat, waktu syok-syok, waktu sampai ke benda-benda yang tak okey pun tak apa, okey pun tak apa, tak ada masalah. Ini saya tak wakili UMNO, saya tak wakili Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, mana-mana parti. Saya seorang-seorang saya itu saja. Saya tak wakili suara UMNO, saya tak suari suara mana-mana kepimpinan, siapa-siapa saya habuk pun. Saya tidak wakili siapa-siapa. Ini pandangan peribadi saya secara peribadi. Betul pun betul, salah pun salah. Okey, tak ada masalah.
Kalau betul terima kasih, tak betul tuan-tuan tak payah terima. Betul pun tak nak terima, ada orang lain lagi betul, ambil lah tuan-tuan, tak ada masalah pun, tak menjadi kuli dan nanah pada saya pun untuk jadikan itu asas untuk saya terus buat live. Tak ada masalah. Rajin saya naik kat room lain-lain. Tapi kalau menghina UMNO tu lebih-lebih, kita pun kena pertahankan lah. Pertahankan dalam konteks berikan pandangan betul. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Saya doakan. Uncle Mok, terima kasih Uncle Mok lalu ikut live saya. Saya doakan semua. Tak kira siapa pun tuan-tuan, dirahmati Allah dunia dan akhirat, murah rezeki, panjang umur. Bersama-sama membina negara ini untuk anak bangsa. Selamat. Maju jaya. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.